Selamat sejahtera sahabat semua, dari kampung ke kota bersama kita. Atok sedia berkongsi ilmu ternakan dan keharmonian bumi. Kebun tepi rumah penuh hasil rezeki, tanam sayur hijau segar pagi ke petang hari. Ternak ayam sihat bebas merayau. Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to Atuk Farm. My name is Awang. I'm from Malaysia. Atuk Farm has been operating for 7 years, and this is actually my first YouTube video in English. The reason is I want to share this farming journey to another countries like Western Europe, Eastern country like China, Japan, and Arab countries too. Thank you for watching and supporting this channel. Okay, Malaysia has a climate, tropical climate, and almost warm all year round. Okay, so that's why I want to share my farming journey, because I've learned many things about raising poultry around 7 years. I've learned so many things. Okay, so today I like to share. Okay tuan-tuan, lah ni saya cakap perutara lagi senang. Okay, sebenarnya macam ni. Saya sebenarnya lama tak buat video, suara tak ada. Suara tak ada, lah ni pun suara tak pun ada lagi. Okay, apa pun saya nak share kat tuan-tuan dan puan. Barang yang saya order, ni baru ada suara sikit. Barang yang saya order, kita tengok. Okay, apa dia ni? Tu berat dia kurang dekat 1 kilo berat dia. 1.2 kilo. Apa dia ni berat ni? Saya tak berapa sihat 2 minggu dah. So ni baru sihat sikit, saya boleh bercakap. Jadi saya sambung buat video balik. Alhamdulillah lah, tubuh semua tak habis je. Okey. Kita dah lama tak update pasal kolam angsa itik. Tengok nak jadi apa. Tengok depan apa dia tu. Ali, lemahnya dia. Okey, tak apa. Okey. Saya dah order satu barang ni, berat 1.2 kilo, berat kan ni. Tu 1.2 kilo. Barang ni saya order untuk jernihkan kolam angsa tu. Kolam kita dah dalamkan dah, jadi sekaki, dulu setengah kaki je. Lah ni di dalam jadi sekaki. Cuma sebab dia kolam tanah dia kelebok. Bila kelebok ni kita nak kena bagi dia bersih. Patutnya kita pam banyak keluar. Tapi saya cuba tengok guna ni. Jom kita pergi buang dulu. Dia pun cuaca lah ni dah nak mula hujan. Kita tengok akan jadi apa lepas 1-2 jam. Tu dia nak pi apa, pergi kebun sebelah ya tu, dah semua kena ikut. Tengok penuh motor. Aduh, dengan Sophia nak ikut ke? Jom. Tangan tu. Tangan tu apa? Tangan ni. Jangan tu. Jangan. Pegang kuat. Jom. Please skip apa jalan. Ada kereta. Tengok belah kanan dulu. Tengok ada kereta. Tengok belah kanan. Kena hati-hati, jalan ni banyak accident. Habis kereta tu, tengok belah sini dah. Tu lori. Okey, dah clear. Masjid. Okey, sampai dah. Okey. Okey, jalan. Pan. Yeah. Liga dia. Liga dia. Kena. Okey. Tu dia tu. Ni kita mula lepaskan ayam-ayam Rottweiler sebenarnya. Lah terlepas ekor itik. Dia ni memang suka masuk kawasan ayam. Tengok tu ayam-ayam Rottweiler. Kita dah mula lepaskan dah.
Kita target 100 ekor nanti lepas kat sini. Jom. Jom. Bah. Nampak tak ayam kolam dah makin dalam dah. Nampak tak? Dah makin dalam dah. Dulu tak dalam sangat. Sekarang dah dalam satu kaki. Senang mereka nak mandi. Jom. Tu induk Rock Island. Jom. Oh, ada tu. Dia dah itik telak. Kita bagi dia dah perlok dah sekarang. Wah, tu ayak dah habis ni. Ni anak itik tengok. Umur baru 1 minggu. Sihat, kuat. Alhamdulillah. Tahan lasak. Tak pakai lampu dah. Tu nak ayak ni. Ni semua nak ayak ni. Kita bagi ayak. Bakar sate ke? Okay. Jom. Semua dah menunggu dah tu. Makanan ada lagi yang habis dah. Ada. Sat. Okey. Bak, ini penuh lah ni kolam. Okey, mai batu. Okey, lah ni kita buka sama-sama. Asal ni tengok, depa dia saja makan rumput luar sekarang ni. Tengok rumput dah makin clear dah. Dah makin clear dah. Tengok. Tak payah potong rumput pun. Kita guna angsa je untuk potong rumput. Anak itik telur ada lebih kurang dalam 150 ekor. Nanti dia dah start bertelur. Sonok lah boleh tuai hasil telur dia. Kita boleh makan telur hari-hari. Ini kita boleh supply kedai. Jadi kalau sehari 120 biji pun dah cukup baik. Boleh. Apa ni? Dia batu sayang. Ni batu, dia silika. Batu ni dia mengasingkan. Ni fungsi dia mengasingkan pepejal tu ke dalam ayak. Yang air jernih akan naik timbul. Ni orang guna untuk telaga ni, batu tawah ni untuk jernihkan air telaga. So air tu orang buat minum, buat mandi. Mai. Okey. So yang pepejal yang berat, nada-nada berat dia akan jatuh ke bawah lah. Kita tengok jom. Ni jalan mai adik jalan. Sini kat sini. Okey. Duduk. Baling. Boleh baling tak? Dia baling. Okey. Baling. Itu dia baling. 1 kilo cukup dah agak-agak tuan-tuan dan puan-puan. Nanti kita sama-sama tengoklah. Jangan baling kuat sangat, mercik. Baling biasa je. Okay. Je biasa je, tak apa. Cuba balik penjuru sana. Ujung sana sikit. Jauh sikit tak apa. Ada lagi? Oh, besarnya tu. Oyo, tu dia. Tuang kat sini, bawah ni tak apa, yang serbuk-serbuk tu. Habiskan. Yang tu tak apa, plastik kita bakar je. Habis dah sekilo, kita tengok jadi macam mana kalau kolam macam ni. Oh, berangin ni, nak hujan. Tuan-tuan cuba tengok. Tu. Nak hujan ni. Tu berangin. Masya Allah, indahnya. Sekarang ni pukul 4 petang.
Mana tu dah? Jangan saya berdiam. Okey tuan-tuan, tadi hujan pula. Alhamdulillah tak apa. Dah 2 jam, dah pukul 6 lebih je kita pergi tengok. Ba. Kolam tu macam sama Tapi tak apalah. Nampak perubahan tu, nampak perubahan. Ada tanda-tanda positif ni. Mungkin duduk kelebok lagi. Woi, kelebok teruk ni. Teruk ni kelebok dia. Takat batu tawar sekilo dia tak function. Tapi tak apa, kita tunggu tengok nak jadi apa. Apa pun, tuan-tuan boleh komen di bawah, bagi cadangan dan idea. Okey? Tak apa. Kolam ni yang penting dia ada kolam dah cukup baik dah. Kalau tak function juga, saya buat kolam simen lagi senang. Ayak dia boleh cuci. Yang tu senang. Cuma saya saja nak guna cara kolam tanah kan. Kita nak rasa feel tepi bendang tu. Okey tuan-tuan, tak apa, takat tu saja perkongsian saya. Saya pun tu suara tak ada lagi. 2 minggu dah, lama dah ni. Biasa kalau habis kursus memang suara saya tak ada. Okey. Apapun saya doakan tuan-tuan dan puan dilimpahkan rezeki, sihat, bahagia dan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepoi. Ada lagi nak duduk telok. Nak habis sehari 5 kilo padah depa ni. So dia. Tak sabar nak mandi ya. Pergi terjun.